Dalam membentuk Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang baru, ahli gabungan terlebih dahulu perlu membuktikan mereka lebih bijak dalam menilai calon terbaik untuk diangkat sebagai Presiden FAM. Penapisan keseluruhan ahli jawatankuasa eksekutif yang akan mengisi kerusi panas di FAM perlu bermula dari ahli gabungan yang seharusnya lebih arif dalam menilai calon sewajarnya. Seandainya berlaku kepincangan, ahli gabungan juga perlu bertanggungjawab kerana tugas mereka adalah mengangkat individu atau calon yang berkualiti berada di dalam FAM. Jika gagal, bermakna ahli gabungan juga gagal dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Saya tak nampak sebab semua ingin berebut jawatan ini. Cuma kita harap badan gabungan lah. Sebab yang menentu hala tuju adalah badan gabungan. Jadi penyokong termasuk saya sendiri sebagai pemerhati dan ramai-ramai lagi ingin melihat badan gabungan bertindak dengan bijak. Kerana mereka lah yang akan menentukan hala tuju FAM nanti. Setiap pencalonan datang daripada mereka dan mereka juga boleh tapis daripada peringkat akar umbi supaya pencalonan tadi berkualiti. Bukan kata setiap orang ingin jadi calon, orang kata bias pada mereka mencalonkan calon ini dan akhirnya FAM akan gagal dan dilihat apa FAM Malaysia hanya sekadar untuk melekat jadual sahaja di peringkat nasional. Itu kita tidak mahulah. Tidak boleh hanya menurut perintah atau mengutamakan kepentingan peribadi. Dua elemen itu perlu dilupakan andai mahu mengangkat badan induk bola sepak negara ini ke tahap optimum sejajar dengan rentak persatuan di rantau ini. Ahli gabungan perlu sedar dan sedia menerima transformasi selepas nama bola sepak negara terkenal di mata dunia bukan atas sebab prestasi tetapi kontroversi. Kita mengharapkan, sekali lagi kita tekankan, kita mengharapkan badan gabungan betul-betul buat selection yang terbaik. Bukan kerana faktor bias kepada mana-mana calon tetapi kepada yang berkualiti dan mempunyai banyak kriteria. Antaranya calon itu dari hasil daripada korporat, gabungan korporat, daripada yang pendidikan tinggi. Itu yang kita nak.